Wanita yang ingin pakai emas sewaktu hari raya, pernah terfikir ataupun tidak bila masa yang sesuai untuk keluarkan emas daripada akaun emas gap anda? Ada 3 masa terbaik untuk keluarkan emas daripada akaun emas gap. Yang pertama, bila gram emas telah pun mencukupi untuk item yang ingin kita pakai. Contohnya 10 gram untuk rantai, 5 gram untuk cam ataupun 1 dinar untuk simpanan khas. Keadaan yang kedua, bila ingin asingkan simpanan untuk tujuan tertentu. Contohnya, untuk sediakan emas hiasan sewaktu raya, hadiah untuk anak ataupun tabung kecemasan. Sewaktu ini keluarkan emas fizikal supaya tidak terguna. Keadaan yang ketiga adalah bila rasa lebih tenang, emas ada di tangan. 1 gram pun boleh keluarkan dan boleh ambil di mana-mana ATM Gold yang berdekatan. Anda harus ingat, masa terbaik keluarkan emas ditentukan oleh tujuan, bukannya harga. Pesan mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee, emas fizikal buat kita lebih menghargai simpanan kerana kita boleh pegang hasil disiplin diri sendiri. Jika ingin saya tunjukkan step by step cara keluarkan emas untuk hari raya, hubungi saya sekarang untuk bimbingan. Like dan save video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.